Ada orang dilahirkan dalam satu kehidupan yang kita nampak sangat mewah, sangat kaya, kenamaan, tetapi sejak dari kecil tidak pernah merasa kasih sayang, diliwat dan dirogol dan sebagainya oleh ahli keluarga sendiri. Ini beberapa kes dah, bukan satu. Beberapa kes. Ada. Daripada kecil sampailah ke besar. Betul. Dan mereka ini memang trauma seumur hidup. They are scarred for life. Tapi sometimes sebab yalah family sendiri orang kenamaan, ada influence, so investigation tak jalan. Ni few cases, I'm not referring to one case lah. Itu rare, bagi saya rare sebab saya sedih sebab saya nak bantu. I'm doing my best, my level best to help. Yes. Tapi kalau mangsa pun tak nak bantu diri sendiri, what can I do? Sebab saya menganggap itu sebagai panggilan dari Tuhan untuk tolong orang ini. So okay, aku tolong. Sebab contoh ada pernah satu kes bayi ni meninggal dunia, mati kena bunuh. Saya jumpa bekas lecturer saya. Ni you all mesti kenal, Pak Hamidul Hanan, polis, pioneer forensik. Saya menangis bila Pak Hamid WhatsApp saya, selalu dia cakap, Min, kau bantu ni, kau tolong mangsa ni. Pak Hamid pesan kat saya, dia pesan kat saya menangis dia baca tu. Sebab saya tahu dia explain kat saya, dia kata dia menangis tengok gambar tu, dia tunjuk kat saya consult dia kan. Dia jiran saya dekat Sektor 8 Shah Alam tu. My parents, I was born and raised in Shah Alam. Dia tengok gambar tu, dia menangis, dia kata, Min, kau kena bantu, kau bantu mangsa ni. So saya cuba tolong setakat mampu lah. The rest is history lah. Tapi itu rare. Sebab mangsa tu kita tahu sangat menyayat hati apa yang berlaku pada dia. Tapi itu orang tu mangsa tu meninggal, tapi saya cerita pasal kes lainnya yang mangsa tu masih hidup. Ya, tapi kes tak boleh nak berjalan. Sebab bila mangsa ni buat report polis pun yelah, kes takkan dibuka kan. So saya tak boleh nak dive deep. Maksud dia okay, kehidupan hebat semua mewah, tapi reality dia sebenarnya dia kena benda-benda gitu. Family sendiri. Ya, family sendiri. Saya nak cerita tapi is PNC lah. Saya boleh cerita yang setakat saya boleh cerita je. Okay, I'm very cerita sorry, yang saya tak boleh cerita apa yang you boleh cerita? Yang saya boleh cerita secara umumnya, contoh kita selalu baca sejarah tentang perang, macam mana teruknya perang berlaku. Orang kena seksa di Palestin, di Vietnam, di mana atuk nenek moyang kita kena macam mana kan. Itu semua kekejaman manusia kan. Itu dalam peringkat global atau peringkat antarabangsa. Di peringkat keluarga, benda ni berlaku. Di peringkat keluarga, benda ni berlaku sebab itu human behaviour. Yang itu saya boleh cerita, atrocities, kezaliman manusia, benda tu berlaku.